Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi. Okey, sahabat semua, hari ni Najah nak share tentang kesihatan main switch kita yang kedua. Okey, sebab dalam badan kita ni ada dua main switch tak boleh tersumbat. Salah satu tersumbat boleh menyebabkan kematian. Agak-agak apa kan? Yes, yang pertama usus kita. Kedua, salur darah kita. Okey, sebab salur darah kita ni macam transportation tau. Dialah pembawa nutrisi, dialah pembawa oksigen ke seluruh tubuh kita untuk bekalkan tenaga kan. Dan perasan tak sekarang ni yang muda-muda pun dah rasa kebas-kebas, dah rasa ada kencing manis, ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi. Bila nak sujud pun rasa macam kebas-kebas, macam nak pecah kan jantung kan. Dan yang paling menyedihkan, bila kita tengok sekarang ni muda-muda ramai dah meninggal, tapi dengan secara mengejut kan. Salah satu sebab dia mungkin darah beku atau mungkin salur darah pecah. Okay, so hari ni Najah nak share satu analogi mudah supaya mudah-mudahan kita ingat dan jaga kesihatan. Okay, mudah saja. So Najah ambil air suam ni. Okay, bayangkan ni kita punya salur darah tau. Bayangkan ni salur darah kita. Okay, apa yang kita makan sudah bertahun-tahun. Kita makan yang sedap ke yang sihat? Kan? Biasanya makan apa? Nasi lemak, santan yang banyak kolesterol. Yang banyak kolesterol. Kolesterol apa? Kolesterol jahat tu? Kolesterol LDL kan? Banyak yang kita makan berapa tahun kat dalam badan. Kita tengok apa jadi dekat dalam salur darah kita. Sebab lemak yang kita kolesterol jahat yang dalam badan kita ni, dia bukan macam bola bulat. Kalau bulat tu dia boleh bergolek-golek keluar kat dalam badan kan. Tapi yang ni dia pelbagai segi. Mungkin dalam bentuk hexagon. So dia nak bergolek pun susah. Dia boleh melekat, dia boleh mendak, dia boleh tersumbat dekat dalam salur darah kita. So tak apa. So insyaAllah hari ni Najah nak share apa yang Najah dah amalkan dah hampir 2 tahun lebih. So Najah ambil apa? Forever Arctic Sea. Okay, satu-satunya di dunia gabungan minyak ikan campur minyak zaitun dalam satu kapsul soft gel ni. Okay, so apa kelebihan dia? Jom kita tengok dulu analogi ni. Sebab kalau kawan-kawan yang suka ambil omega 3 pun boleh buat tau. Kita nak uji dalam kita punya produk tu ada betul ke tidak omega 3. Okay, so mudah je. Ni soft gel. So soft gel boleh ambil lepas makan, ada senang digest kan. Okay, so kita pecahkan dia. Kalau nak makan tak payah pecahkan lah, kita just telan je. So kita letak dekat kulit. Kita tengok apa jadi. So ini adalah kolesterol yang berada dah lama kat dalam kita punya salur darah tu kan. Rasa kebas-kebas kan. Why not kita cuba yang semula jadi ni. So kita tengok apa dia berlaku. So sambil tu Najah nak share dengan sahabat semua kebaikan Arctic Sea ni. Sebab dia satu-satunya di dunia gabungan minyak ikan campur minyak zaitun. Okay, omega 3 mungkin dekat pasaran banyak kan. Daripada susu, daripada tepung, daripada telur kan. Tapi yang agak-agak yang paling baik tu daripada mana? So insyaAllah daripada semula jadi, daripada ikan ataupun daripada lemak haiwan ikan ni lah. Sebab ikan ni, lemak haiwan ikan ni dia unsaturated fat. Dia lemak tak tepu. So dia membekalkan HDL, kolesterol baik. So dia membantu mereducekan lah kolesterol jahat tu. Okay, so dia daripada sumber apa? Ikan kod, ikan salmon, mackerel, bilis. Dan dia diambil daripada lautan Arktik. Sebab tu nama dia Arctic Sea. So lautan Arktik ni hampir tiada pencemaran kan. Okay, so apa lagi yang ada dekat Arctic Sea ni? Dia ada omega 9 ataupun minyak zaitun. Minyak zaitun ni kita dah dengar lama kan. Dia proven macam-macam dia bantu kita kan. Okay, so dia banyak membantu dalam dia ada oleic acid juga tau. Oleic acid ni bagus untuk mencegah payudara, kanser payudara ataupun yang sedang nak sihat ke. Okay, so dia bagus juga untuk kesihatan buah pinggang, yang ada gastrik, yang ada selalu keracunan makanan ke, yang selalu ada masalah perut. Okay, so dia sangat bagus untuk mencegah radang lah. So yang ada gout ke, jangan lupa yang paling penting jantung. Sebab sekarang ni penyakit favourite dekat Malaysia apa kan? Kencing manis, darah tinggi, stroke. So why not kita cuba yang natural lah. Dan satu-satunya di dunia. Sayang kalau tak cuba. Why not kan? So nampak dia dah bertindak balas. So kalau nak tahu dalam produk yang kita ambil tu omega 3 tu ada ke tidak, omega 3 kita boleh uji dengan polystyrene tu lah. Okay, so semoga ingat dan cuba. Okay, so jika bermanfaat bolehlah sebar-sebarkan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.